Ada. Come here. Oh, dia baby JT. Yes. Memang solid lah. Tak lepas lah. Dia ada ni. Keluar direct kan. Ada. Dia ada. So. Alhamdulillah. Wah. Lagi juga alhamdulillah. Oh. Yes. Okay. Cun. Dia sama tak kena mata tu. Ya, dulu dia. Ini pula. Lagi tu. Aha. Hang lah tu kita main ni. Ya, orang tarik sekali. Aku nak sew ke kan. Time dia dah ni, waktu time is now dah ni. Terjun tu. Sama tak kena mata. Dia bawa nak kemang tu bang. Dia bawa nak kemang, biar. Dia bawa nak kemang. Jangan. Adakah ikan duri nak makan? Tadi dia bonjok. Bonjok dah kan. Tengok. Duduk je lah ni. Duduk je. Lampung kan. Duduk kita geng. Sabar. Itu cara tu macam dengan duri tu bang. Hoi, kita duduk rakam belah sini. Ikan apakah itu? Tak lah. Kita duduk rakam rut kita. Abang Syiri duduk sentok di belakang ni. Tukar lagi kah? Apa tu? Bawah tu apa tu? Tapak Sulaiman pun naik geng. Sulaiman tiga. Okay kan, kita tengoklah ni kat sini. Ikan apakah ini? Ui, tak ni bang weh. Tu tak kena mata. Tak kena mata geng. Tak kena mata. Tengok geng, sambat tak kena mata geng. Dia ada. Maksudnya dia ada. Sambat tak kena mata. Sambat tak kena mata, putih badan geng. Putih badan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak minta banyak. Naik gogong sekok pun dah memadai dah bagi kami. Bismillah. Okay geng, cuba lagi. InsyaAllah rezeki Allah tak pernah salah alamat. Andai kata dia nak bagi, jangan salah alamat. Cuma siang tadi lah geng, salah alamat. Okey, ni dia bang, ni dia bang. Kau terik. Terbalik tu yo.
Duk tengok duk sembang geng. Dia baru ni apa? Baru kemam apa bang? Tak ada ah. Ada tak ada? Kami duk tengok sembang geng. Duk kali duk sembang. Ada ah. Tukar lagi geng. Ui, tarik terbalik tong mabok. Mana? Hidup lagi. Dapat ni anak dia. Dapat anak dah. Tengok. Anak dah. Oh, hidup. Sudah besar ni jantan lagi. Dia Dino. Tidak. Apa? Ini dia besar. Okey. Jadi ikan pari yang besar. Ya, dia besar dia pun dia. Ada tak ada? Ui. Jatuh duk ah. Ui, kepala hilang geng. Kepala hilang. Jatuh duk tadi. Ui, duk hidup lagi tu. Allah, baru letak geng. Ui, Bang Sidi tolong kawan kau. Tak apa kita bubuh boleh. Kita boleh. Baru letak geng. Udang hidup ni. Putih kepala. Terjun duduk dah. Oh, tu syok aduh. Tak lekat mata geng, Allah. Dia ada. Bismillah. Okay geng, kita cuba lagi. Abang Sidi dah tarik lah. Sayang. Dia dah ruk lah tu bawah tu. Cuma tak lekat mata. Tak apa, insyaAllah rezeki Allah salah alamat. Sekejap lagi dia ada tu, dia balas lagi tu. Yes. Ui, tu tukar lagi. Alhamdulillah. Tukar lagi. Mantap geng. Dia saja 5 ekor lah. Keluar macam ni lah. Orang tukar pergi. Datang macam. Tengok. Cerita ni kasak ni. Baik. Nampak. Oh. Lagi. Asal ni macam baby angin ni. Dia dah kan. Gegak bohong pegang. Tak sat ni terbalik bohong. Ikan tukar tu dia terkejut. Dia terkejut dah ribah ke mana. Sangkut kat mata. Dia tak ada nak sambar aku mulut. Cikgu. Ha? Cikgu. Om sekali. Jom. Baik kami nak raup pula. Adrenalin. Jadi semua ni. Buka lagi. Buka lagi. Dah Tangan je kuning kau naik baby angin. Memang solid lah. Tak lepas lah. Dia ada ni. Keluar direct kan. Sadar. Tangi dah ni. Dia ada. Apa ni? Apa? Jangan cikgu ni. Dia nak ni juga. Mana senangin. Jangan cikgu ni kau tengok. jangan tarik pegang. Dia saja. Tarik sampai terbalik dulu tu. Yang ni ya geng, tangan aku. Macam mana? Cikgu Abi cakap tenggiri ada tadi selalunya. Sok-sok petih kau, tenggiri masuk. Mentan Penang ni. Dia mau tak mau buka mulut lah. Kalau dah buka mulut kedebung lah ni. Dia ayak lena ni dia dah ni. Tak ada. Tetap pasti. Mau dengan tak mau lah.
Kalau tak menangkap tak apa. Pasal dia menangkap. Dia dah menang. Oh tu demai tu. Dia tu. Duk ligan nak ikan dah tu bang ni. Dia memang macam tu bang ni. Tenggiri bang ni tu. Kami tahu lah 30 tahun mengai. Dia mau buka mulut lah. Dia mau buka mulut, dia ramah elok, kena lah. Kalau dia tak ramah tu yang penat sikit lah kan geng. Sebab kita nak menggayakan dia tu menggunakan kederat dua tangan. Tangan pula cengkoi. Tengok kita pujuk sampai boleh kan. Bodong. Baik lah buka mulut. Wani tangkap lah. Tengok langit rendah tak rendah. Bumi yang jatuh. Wani tokak Wani mik eh. Ambil tengok. Mau ambil eh. Tak ke pagi-pagi ni? Tak mau ke? Ya, tak mau kot pagi-pagi. Tengok pagi-pagi ni di sini. Ada ke tak ada? Okey geng, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, selamat pagi, morning geng. Okay, so untuk sesi di sebelah malam membawa kepada ke pagi ni, alhamdulillah diberi kemanisan yang agak padu. Diserang oleh ikan tertukar. Lepas tu maghrib kemarin dia ada bagi. Memang kasar ikan senangi tu. Aku boleh menjangkakan dalam 1 kilo ke atas lah. Tapi itulah mungkin kesilapan di atas diri aku juga. Ketegak ke kita dengar apa yang Cikgu Syidi dengan Cikgu Bobby cakap. Jadinya ikan senangin tu dia hanya bagi rezeki mata saja. Tak apa, kita anggap itu adalah bukan rezeki. InsyaAllah rezeki yang lain diganti, yang insyaAllah diganti dengan rezeki yang lain. Kita tengoklah keadaan macam mana. Kita tengok sesi yang kedua, di sebelah siang membawa ke belah pagi, membawa ke belah petang. Okay? So cikgu-cikgu kita masih lagi menunggu ketibaan, kehadiran spesies-spesies ikan target. Okay. So kita tengoklah, InsyaAllah rezeki Allah tak pernah salah alamat. Okay. So kalau salah alamat macam yang kemarin lah. Okay, so setelah itu kita tengok di sesi yang kedua menjadi tak menjadi. Okay. Morning cikgu.
Tengok di sesi yang kedua pula. Jadi kata jadi. Ha? Sedap. Ha, popping. Tadi ada nyamak pok tu. Tu lah. Kocok je. Saya try tengok popping tengok kat itu. Jadi kata jadi. Malam tadi kita cuba juga popping. Kita sambung dengan sesi sebelah pagi membawa ke sebelah petang. Jadi ke tak jadi, InsyaAllah rezeki Allah tak pernah salah alamat kan. Kalau dia nak bagi tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Abang buat tengok balik lah. Tapi pagi tadi ni setengah jam lepas ni ada tukar lah tu umpan. Ada kelibat lobat dah tu. Umi atas tahiyak ah. Tekan sekali je. Ada. Sabar. Ada. Menangis. Sok. Alhamdulillah. Dia bagi jugalah. Boh. Bagi juga alhamdulillah. Oh. Yes. Okay. Cun. Ini memang solid je. Yes. Ada bayaran. Ada bayaran. Macam tu macam masuk ni. Itu pun lucu tu, Mak. Naik lucu tu. Oh. Dah okey. Ada bayaran. Dah okey. Ada bayaran lah. Kasih punch. Okey, bayak balik dah lucu. Oh, kasih punch. Bayak balik lucu lah. Bayak balik geng. Oh. Dia dah. Oh ni bukan ni. Oh. Dia bayak balik. Dia bayak balik geng. Bayak balik. Oh, ni dah. Oi, tak mau ngam nyok no. Tak mau ah. Oh biar ah. Bang ambil ah satu. Kau jam tu yo. Malam tu kau tak boleh. Cakok kepala oi. Oh, tak ni cakok kepala. Kan dia nak makan putih-putih kepala. Ni cakok kepala. Ada. Come here. Oh, dia baby JT. Baby GT pula geng. Baby GT. Kali kepala tadi. Kali kepala. Ah. Wah. Baby GT geng. Aduh, tak payah. Sini don tarik aku. Ini net lagi satu. Tak payah kan? Tak payah. Balik lagi. Duduk Kasih punch. Dah aku dengar dia. Mantap. Dia makan macam apa tapi bila kau dia lari. Baby GT geng. Alhamdulillah geng. Cikgu Syedi tolong tarik. Tangan dia Ini semua aku tarik. Oh, tangan Cikgu Syedi cukup more ni. Daripada kemarin sampai ke membawa ke petang ni. Pelan. Habis. Betul. Okey.
Terbaik. Dia mau kan, dia mau. Boleh ya, hidup. Afin. Onji. Dia. GT. Itu dia. GT. Wih, GT besar. Daun baru. Alhamdulillah. Hui, daun baru onji geng. Oh, mantap lah. Oh, steady. Huh, memang jadi tangan dia. Onji Mantap. Ada karang di situ. Ada karang di situ. Yes. Ada karang. Alhamdulillah, dia baru lama tak naik. Mantap. Widau. Aduh. Macam biasa kasih punch. Mantap. Tangan cukup jadi ini hari. Bang. Aduh. Balas betul ya. Ni lah balas betul ya. Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah geng. Wah, so aku rasa setakat ini sajalah pertemuan kita. Di sesi di sebelah malam ada mana-mana dan membawa sesi daripada pagi membawa ke sebelah petang pun alhamdulillah ada mana-mana diberi walaupun dalam keadaan di masa kecederaan, masa minit-minit terakhir. So walaupun rezeki tidak memihak kepada Shadow Anglers pada aku rasa berbangga rasa berbangga dapat berkomplot dengan cikgu-cikgu kita. So hari ini hari cikgu Shidi geng. Dia memang paduah daripada kemarin membawa ke malam, membawa ke pagi dan pagi membawa ke petang. Dia saja geng, tangan dia menjadi ini hari. Okey, cikgu, kita akan repeat Kita akan repeat. Next kita akan tidur lagi. Tapi kita nak cari ayat yang besar lah. Baik. Ini tambah ayat mati. Kasih punch. Mantap. Terima kasih juga kepada cikgu Bambok. Bambok, okey Mana? Pak. Hasil okey. Kasih punch. Ya. Selamat raya. InsyaAllah geng, kita bertemu lagi di lain episod, di lain hari dan waktu yang sama di dalam Shadow Anglers. Okey. So aku sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.